Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Toyota Innova Reborn. Okey, itu orang sebut sebagai Innova Reborn. Okey, bagaimana untuk cuci ataupun servis aircon Innova ini sendiri. Okey, cara paling efektif untuk servis aircon sesebuah kereta adalah kita kena membuka dashboard ini. Okey, kebanyakan kereta kena buka dashboard ini dan bersihkan bahagian-bahagian yang perlu dibersihkan, terutamanya pada bahagian blower dan cooling coil. Okey, di dalam aircon sistem sesebuah kenderaan. Okey, sesebuah kenderaan airconnya biasanya berada di bahagian dalam dashboard ini. Jadi biasanya akan dibuka keseluruhan dashboard ini dan dikeluarkan barang-barangnya untuk dicuci dan dibersihkan. Okay, namun kos untuk servis cara tersebut adalah agak mahal disebabkan upah yang tinggi, disebabkan kerja yang terlalu rumit untuk dilakukan. Okay, jadi untuk kita yang nak jimat, okay, untuk kita yang nak servis sendiri ataupun membersihkan sendiri pada bahagian blower dan cooling coil tersebut, okay, di sini saya menggunakan satu cara yang murah dan paling mudah, yaitu menggunakan alat ini, air conditioner cleaner. Okey, ini adalah sejenis semburan yang disembur pada bahagian blower dan membersihkan blower dan cooling coil pada sebuah sistem aircon tersebut. Okey, ini adalah cara yang paling mudah dan paling jimat. Okey, kita cuba dulu. Jika langkah ini tidak berjaya, bolehlah anda mengambil inisiatif untuk membawa ke kedai. Okay, di sini saya akan tunjukkan bagaimana untuk menggunakan alat ini. Okay, spray ini, air conditioner cleaner ini, di dalam kereta Innova Reborn. Okay, mula-mula kita kena buka dahulu pada bahagian tempat barang ni. Okay, cara membukanya di sini ada satu lock. Okay, dia tidak kelihatan. Dan sebelah kiri pun ada satu lock pada bahagian ini. Kita tengok dulu. Kita tak nampak. Sini ada satu lock dan ada satu semacam absorber bahagian ni. Kita kena buka dan keluarkan benda ini. Selepas itu kita kena keluarkan aircon filter. Okey, pada bahagian aircon filter lah kita akan semburkan air conditioner cleaner ini. Okey, kita buka dahulu. Sini ada satu lock, kita pusing dia. Seterusnya ini kita kena tanggalkan ni. Dia punya penyangkut supaya kompak bekas ni tidak jatuh ke bawah. Okey, seterusnya kita kena buka penutup aircon cleaner ni. Kita just tekan dan tarik. Okey, dan sebelah akan terbuka. Seterusnya kita keluarkan aircon filter. Okey, aircon filternya pun dah kotor. Patutnya kita kena tukar. Nanti saya belikan yang baru. Okey, ini adalah blowernya. Okey, tak kelihatan. Okey, ini adalah blower. Kita akan sembur pada bahagian ini. Okey, mula-mula kita kena on power. Kita tak payah hidupkan dulu. Gitu. Seterusnya kita on kipasnya. Full blower ya. Kita pusing sehingga full blower. Dan seterusnya, okey, kita goncangkan dulu alat ni. Okey, pasangkan dia punya hose. Goncangkan. Lepas tu kita sembur.
Okey, untuk blower bahagian belakang pula, okey, biasanya sedutan ekonnya adalah melalui lubang ini. Okey, ini bahagian bonet. Okey, sini ada lubang. Okey, udara akan melalui ini dan melalui blower tiup ke cooling coil dan dia akan berpusing ke dan keluar melalui lubang ini. Okey, ekon akan melalui lubang ini. Jadi kita boleh masukkan cecair tersebut ke lubang ini dan akan disedut oleh blower dan ke cooling coil. Okey, untuk membersihkan blower dan cooling coil tersebut. Okey, seterusnya kita hidupkan enjin. Kita hidupkan enjin dan kita hidupkan aircon. Okey, kita biarkan beberapa minit aircon ini hidup. Dan kita tengok hasilnya apakah sama sebelum ini atau mungkin lebih baik. Sekurang-kurangnya airconnya ada sejuk sedikit.